Kalau tak menang race, aku akan refund balik duit tuning. Okay, ni Evo 10 4B 11T. Lagi kita nak tune lah. Kereta ni datang daripada pulau Penang Island. So kami punya bengkel dekat Sungai Bakap lah, mainland punya Penang. Lagi kita nak tune kereta ni. Sebelum ni dia dah tune, tapi sekarang dia ada isu sikit, ada masalah SST. Tapi sebelum ni bukan tune kita lah. So dia punya kereta ni nampak stok lah kan. Tapi tak apa-apa stok lah. Exhaust dah HKS. So ini Evo Ori. Kalau kita tengok spek dia, dia bawa masuk daripada Australia. Ni Australian spek lah. Kalau dekat Australia dia panggil GSR walaupun SST. Kalau dekat US, GSR ni manual. Dia beza-beza. So owner ni pakai barang-barang kebanyakannya AMS lah. Kita boleh tengok intercooler AMS original kat situ. Lepas tu air intake pun AMS. So tengok apa intercooler pipe pun AMS. Maknanya set apa intercooler pipe, piping air intake, lower intercooler pipe, ini semua dah original AMS lah. Barang ni pun dah boleh tahan lah harga dia. Kita tengok dia ada blow off GFB, Go Fast Beat. Ini pun barang baik ya. Sini kita nampak ada nozzle, dia dah pakai water methanol lah. Stok lah. Tapi stok location saja, nampak tu. Matte performance, matte manifold lah dia pakai tebuk. So dah boleh kunci lah video kereta. So siapa yang nak tune Evo, tak kisahlah 6, 7, 8, 9, 10, boleh datang AFM Performance. Tapi bukan Evo sajalah, orang pun tahu. Kita buat FK, FL5. Lepas tu baru-baru ni ada orang cabar aku untuk tune FL5 kasih menang race, saya cakap. So kita cakap macam ni lah, bawa datang kereta FL5 korang, yang ada orang data, yang tengoklah spek korang macam mana. Aku akan pastikan tuning ni boleh menang race. Kalau tak menang race, aku akan refund balik duit tuning. Ok, macam tu, cantik tak? Kalau nak, komen kat bawah.